setakat yang penting yang ada dalam tanggungjawab majikan, iaitu Seksyen 15. Pertama sekali kita nak tengok dia punya teruknya bahaya atau risiko yang ada. Katakan risiko yang ada tu memang you dah buat analisa sangat tinggi. Setakat yang penting sebagai you sebagai majikan yang mewujudkan risiko tu, adakah tindakan perlu diambil atau tidak? Perlu, sebab risiko dia terlalu tinggi. Okey, boleh faham melainkan risiko dia rendah. So you boleh, risiko tu sebenarnya ada 3 lah. Satu tinggi, satu lagi medium, satu lagi adalah low ataupun rendah. Kalau rendah kita boleh abaikan Kalau tinggi dan juga medium, wajib kena ambil sebarang tindakan. Itu maksud setakat yang penting lah untuk yang first